Jerami adalah daripada sawah padi. Selepas padi dituai, strawnya dipanggil jerami. Kering, terbiar, dan ada pengusaha yang menggulung dan menjual kembali untuk ternakan. Ini dia, lembu-lembu kita bagi makan jerami. Jerami ni untuk membekalkan fiber saja. Jadi tak ada yang lebih daripada fiber. Yang ni kita perlu bagi pada lembu untuk pastikan rumen dia, perut besar dia tidak menjadi masalah. Kalau kita terus bagi dedak saja tanpa fiber, perutnya akan bermasalah. Ini dia alternatif daripada pelepas sawit ataupun napier, kita pakai jerami. Cuma jerami ni kena belilah. Kalau nak murah, tuan-tuan boleh gulung sendiri dekat sawah. Kalau boleh, kalau ada keberanian. Tapi kita terpaksa beli untuk pastikan bekalan dia sentiasa ada. InsyaAllah ada.